Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Pagi ini kita menyambung daripada kitab hadis-hadis hukum karya Imam Ibn Mulaqin. Pada hadis ke berapa? 4. 54. Oh, 54. Baik, hadis ke-54. Masih lagi bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha, iaitu wa anha aidha qalat kuntu aghtasilu ana wan nabiy sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin kilana junubun. Daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku pernah mandi bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu bekas. Kedua-dua kami dalam keadaan berjunub. Ya, hadis ini menunjukkan kepada kita tentang kewajipan untuk mandi daripada hadas besar, kerana bincangan yang lalu masih lagi bincang tentang mengangkat hadas besar. Ya, dan dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa Rasulullah SAW dalam kerukunan rumah tangga baginda, iaitulah baginda mandi bersama dengan isteri, ya, dari bekas yang satu. Dan kuliah yang lalu saya kira telah kita huraikan bagaimana maksud kuantiti air, mengambil wuduk dan mengangkat hadas besar tidaklah sebanyak yang kita fikirkan. Ya, seseorang daripada kita mungkin pada hari ini berada dalam suasana air begitu banyak, maka mandi dengan mewah sekali. Padahal dalam hadis menunjukkan bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mandi dengan kuantiti air yang munasabah bersama isteri pula tu. Ya, ini menunjukkan kepada kita tentang bagaimana pentingnya kita beriktisad, menghargai air. Telah kita bincangkan pada kuliah yang lalu, ya, supaya perkara ini menjadi amalan orang Islam, ya. Yang kelima, wa kana ya'muruni fa'taziru fayubashiruni wa ana haidun. Maka Nabi SAW pernah menyuruhku supaya aku memakai kain sarung, lalu baginda bersentuhan dengan badanku, dan ketika itu aku sedang haid. Ya, hadis ini lagi menunjukkan kepada kita tentang perbezaan yang telah kita nyatakan di antara Islam dan juga Yahudi sebagai contohnya. Golongan Yahudi, kalau isteri mereka dalam keadaan haid, bukan saja tidak boleh tidur di tempat yang sama, malahan tidak boleh makan bersama-sama. Hingga ke hari ini masih lagi diamalkan. Ya, kalau ditanyalah kepada seseorang Yahudi yang masuk Islam, kenapa anda masuk Islam? Jawapannya, Islam ini merupakan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, diwahyukan oleh Allah, dan punya begitu banyak perbezaan dengan agama lama saya sebagai Yahudi. Kerana ada perkara-perkara yang kadang-kadang tidak logik dan tidak masuk akal. Umpamanya orang Yahudi ini pada hari Sabtu mereka tidak boleh menghidupkan lampu, tak boleh menaiki kenderaan, tak boleh berbuat kerja. Bahkan kalau seseorang mereka terlupa tutup lampu pada malam tadi, malam Sabtu, hari ini dia suruh bekerja dia lah, orang Bangladesh ke, orang pekerja dia ke, tutupkan lampu, tak boleh, usik semuanya. Kerana hari Sabtu merupakan hari ibadah mereka. Jadi termasuk juga dalam perkara-perkara penyelewengan ini, iaitulah isteri yang sedang haid pun tidak boleh duduk bersama-sama, kena duduk jauh, tak boleh makan bersama-sama, tak boleh tidur di sebelahnya, bahkan tak boleh duduk dalam rumah yang sama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sedangkan Rasulullah SAW telah menunjukkan kepada kita bagaimana seorang etika seorang perempuan yang sedang haid sekalipun, maka mendapat layanan yang mulia. Bahkan dalam hadis ini, kalau kita baca lebih lanjut dalam syarah hadis, bahawa seseorang lelaki itu
jika perlu untuk bermesra dengan isterinya, maka menyuruh isterinya untuk memakai pakaian yang menutup di antara pusat dengan lutut. Selain daripada itu, masih lagi diberikan kebebasan untuknya bermesra perhubungan dalam lingkungan itu. Ya, makna mubasyarah yang dikehendaki dalam hadis ini adalah Nabi bersama dengannya sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tidak berlaku pertemuan apa yang dimaksudkan persetubuhan itu. Ya, jadi perkataan mubasyarah yang dimaksudkan dalam hadis ini mengandungi banyak makna. Kalau kita belajar Quran, kita belajar hadis, kita akan lihat Allah SWT dan Nabi-Nya SAW menggunakan dipanggil lafaz kinayah. Kinayah ni berarti yang ada tersirat di sebalik yang tersurat, tidak direct, berlapik. Jadi ini yang dimaksudkan. Sekalipun wanita ini, si ini dalam keadaan haid, maka masih lagi dibolehkan untuk tidur mesra dengannya selagi tidak melakukan perkara yang namanya perhubungan atau persetubuhan itu. Ya? Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita tentang lagi akhlak Nabi SAW. Dan Aisyah ni kita tahu dalam banyak hadis sebelum ni memiliki tempat yang sangat mulia sebagai ummun min ummahatil mukminin, wanita salihah yang telah pun mendapat keridhaan Allah, pilihan Allah untuk menjadi nabi, isteri pada nabi akhir zaman ini. Dan ketika berlaku peristiwa hadithatul ifk yang kita sentuh sedikit sebelum ini, iaitu fitnah ditujukan kepadanya, bahawasanya beliau ni terlibat dengan perhubungan dengan lelaki namanya Safwan dalam satu perangan. Bila pulang ke Madinah, dia tertinggal. Maka Allah telah menurunkan surah khusus untuk mengatakan bahawa wanita yang mulia ini suci, disucikan oleh Allah Taala, tahiratul mutahharah. Ya, iaitu surah An-Nur. Ya. Jadi wanita ni, Ummul Mukminin ini mempunyai hubungan yang sangat signifikan dengan ilmu, iaitu begitu banyaknya ilmu yang sampai kepada kita melalui beliau ni dianggap antara top 5 yang meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. Begitu Hadis yang ke-56, wa kana yukhriju ra'sahu ilayya wa huwa mu'takifun fa aghsiluhu wa ana haidun. Adalah Nabi SAW mengeluarkan kepalanya kepadaku ketika baginda sedang iktikaf di masjid, lalu aku membasuh kepalanya sedangkan aku sedang haid. Ini lagi menunjukkan romantiknya hubungan Rasulullah SAW dalam perhubungan perkahwinan ini, iaitulah Nabi SAW, rumah Nabi dengan masjid. Kita pun fahamlah bahawa ia bercantum dindingnya pada ketika itu, dan rumah Nabi SAW ini sangat zuhudlah. Ya, bila Nabi SAW baring kat rumah Aisyah, jasad baginda berada di Masjid Nabawi itu dalam Raudah, dan kepala baginda diulurkan kepada rumah Aisyah. Aisyah membersihkan kepala Rasulullah SAW. Ini pun masuk dalam satu bab daripada iktikaf. Ya, kalau tuan-tuan pergi ke setengah negara, contohnya dekat Bosnia, dekat Turki, kadang-kadang kita rasa pelik kerana ada masjid, dalam masjid tu ada rumah. Dalam masjid tu ada rumah orang. Kerana mengikut sejarahnya menunjukkan keadilan raja pemerintah itu, ketika dia nak besarkan masjid, dia minta orang itu dengan baik-baik, minta tanah itu, dia beli harga berganda-ganda, orang tu tak mau jual. Tinggal tanahnya saja dia tak mau jual. Masjid itu tetap mengalami perluasan juga. Akhirnya rumah orang itu kekal dalam masjid. Dah tu bukan rumah orang Islam pula tu, rumah orang Yahudi pula tu. Tuan-tuan boleh lihat benda ni berlaku dekat, contohnya dekat Bosnia, dekat Turki, ada setengah-setengah daerah yang terpencil, tuan-tuan boleh lihat. Masih sampai ke hari ini kekal masjidnya masjid, dan tanah itu milik keturunan orang tersebut beratusan tahun dahulu, bagi menunjukkan keadilan Islam, bahawa Islam tidak merampas tanah orang nak beli, nak jual, harga berganda-ganda, tak mau jual, tak apa. Macam mana? Rumah kamu dalam masjid. Ya, maka tuan-tuan, dalam konteks ini Nabi SAW, rumah baginda SAW, baginda tidur dalam keadaan baginda berehat, iktikaf. Iktikaf tu kita biasanya 10 hari terakhir daripada Ramadan lah yang digalakkan kita untuk melakukannya. Maka ada hukum berkaitan dengan keadaan seperti ini. Kalau masjid bercantum dengan rumah, letak kepala dekat rumah, badan dekat masjid, batal ke tidak iktikaf itu? Sampai ke tahap seperti ini dibincang oleh para ulama, memandukan kepada peristiwa-peristiwa ataupun isu-isu terpencil macam dalam keadaan ini.
Ya, lagi sekali menunjukkan kepada kita bahawa wanita haid itu adalah pada bahagiannya, pada auratnya, tapi anggotanya lain dah suci. Kita telah pelajari bagaimana Nabi SAW menyatakan bahawa seorang manusia itu suci hidup dan matinya, kecuali bila ada satu tara'a alaihi najasatun, melainkan ada satu najis yang tertentu pada padanya, seperti orang perempuan yang sedang haid ini tapi anggotanya tetap suci. Ya. Dalam hadis yang lalu kita juga telah bincangkan bagaimana Nabi menyuruh Aisyah untuk pergi mengambil sesuatu dalam masjid, padahal wanita ini, isteri ini sedang haid. Maka Nabi mengatakan bahawa haid kamu tidak berada di tangan kamu. Ya. Jadi wa kana yukhriju ra'sahu ilayya wa huwa mu'takifun fa aghsiluhu wa ana haidun. Dia mengeluarkan kepala baginda yang mulia itu kepadaku dalam keadaan beriktikaf di masjidnya. Maka aku membersihkan kepala baginda SAW. Ya, dalam keadaan aku ini haid. Mesranya, romantiknya hubungan Nabi SAW dengan Aisyah. Ini kita belajar bab fiqih. Kalau kita belajar bab mau'izah, belajar bab pengajaran, pembelajaran, motivasi, kekeluargaan, ada kalanya Aisyah radhiyallahu anha marah kepada Nabi. Ya, ada hadis menunjukkan demikian. Aisyah ni bila dia gembira dengan Nabi, dia akan cakap wa rabbu Muhammadin, demi Tuhan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila dia tengah marah dengan Nabi, dia kata wa rabbu Ibrahim, demi Tuhan Ibrahim. Dia cakap dengan Nabi macam tu. Nabi pun tahu, ni tengah marah lah ni. Ya, tengah baik cakap demi Tuhan Muhammad, tengah marah demi Tuhan Ibrahim. Ya, maka saya cakap betul lah, saya tengah marah dengan Rasulullah ni sallallahu alaihi wasallam. Biasalah kehidupan macam itulah keadaannya. Ya, ada banyak hadis nanti kita akan jumpa bagaimana Aisyah radhiyallahu anha mencari Nabi pada waktu malam. Dia wanita muda. Dia bimbang Rasulullah SAW keluar pergi ke rumah isteri yang lain. Ya, ada kalanya kegelapan malam itu dia mencari-cari Nabi, meraba-raba, dan rumahnya yang kecil itu terpegang kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi sujud. Ada hadis yang kita akan jumpa nanti berkaitan, ya, sehingga mazhab-mazhab yang lain mengatakan tidak batal wuduk persentuhan lelaki dengan perempuan, suami dengan isteri. Tapi Imam Syafi'i menjadikan hadis itu mengatakan min babil ihtiyat, bahawa mazhab Syafi'i ini kita pelajari daripada awal kitab ini merupakan mazhab yang sangat teliti. Maka Imam Syafi'i mengatakan barangkali Nabi memakai stokin pada malam itu ketika Aisyah memegang kaki baginda sallallahu alaihi wasallam. Sama ada mencari baginda pada malam itu tak jumpa terpegang kaki, ataupun melihat Nabi sujud lama sangat, bimbang Nabi wafat dalam sujudnya sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita jumpa lagi hadis bagaimana Nabi mengucup Aisyah selepas wuduk Nabi meneruskan sembahyang. Maka mazhab lain mengatakan, lihat ini, Nabi kucup Aisyah dan Nabi sembahyang sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i masih lagi mentakwilkan hadis itu, mengatakan barangkali Nabi menciumnya di rambutnya. Tengok telitinya mazhab Syafi'i. Berbanggalah tuan-tuan kerana mengikut mazhab Syafi'i, mazhab yang sangat teliti. Baik, kita lihat hadis yang ke-57. Wa anha aidha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaqi'u fi hijri wa ana haidun fa yaqra'ul Qur'ana. Daripada Aisyah radhiyallahu anha lagi, Rasulullah pernah bersandar kepada ribaku ketika aku sedang haid, lalu baginda membaca Al-Quran. Masya-Allah, sama ada bersandar pada riba atau maksud hadis berbaring di ribanya. Tuan-tuan, ada buat demikian dengan isteri kita? Ada buat? Romantiknya kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sekali lagi menunjukkan bahawa wanita yang haid ini, kita bersama dengannya, isteri kita dalam konteks ini, dalam keadaan dia haid, tetapi kita boleh meneruskan aktiviti biasa, melainkan perkara yang namanya jima' sahaja, yang telah kita bincangkan dalam hadis yang lalu. Baik, hadis yang berikutnya, bab kedua, iaitu kitabus salah. Inilah susunan dalam mazhab Syafi'i. Kita akan lihat permulaannya bab bersuci, kemudian masuk bab solat. Itulah kehidupan kita
dalam bab hadis penyusunan ini pun kita dapat lihat ketertibannya bermula daripada kita nak jumpa dengan Allah ni kena bersuci lah, kena faham bab bersuci, dan kita telah bincangkan banyak perkara dalam bab bersuci ni tadi. Jenis-jenis air kita telah bincangkan, kita telah bincangkan juga cara beristinjaknya, duduk istinjaknya pun telah kita bincangkan. Kemudian telah bincangkan tentang isu berkaitan dengan janabah, mandi junub, perempuan yang haid sekarang masuk kepada solat. Baik, Hadis ke-58. An Abi Dzarr Jundub bin Junada radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala faradallahu ala ummati lailatal isra 50 salatan falam azal uraji'uhu wa as'aluhu at-takhfifa hatta ja'alaha khamsan fi kulli yawmin wa lailatin wa qala hiya khamsun wa hunna khamsuna. Daripada Abu Dzarr Jundub bin Junada radhiyallahu an bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, Allah telah memfardukan ke atas umatku 50 waktu salat pada malam Isra. Namun aku sentiasa berulang-alik kepadanya dan memohon kepadanya keringanan hinggalah Allah menjadikannya 5 waktu salat sahaja sehari semalam. Dia berfirman, ini adalah 5 waktu salat dan kesemuanya menyamai 50 waktu salat. Baik, hadis ini semua kita faham. Ya, kita dengar peristiwa Isra Mi'raj dibawakan selalu dalam hidup kita, barangkali sekurang-kurangnya setahun sekali. Kita baru saja memasuki dah separuh daripada bulan Syaban. Sebelum ni bulan Rajab, bulan dikatakan berlakunya peristiwa Isra wal Mi'raj. Ya, tak ada tarikh yang tepat lah. Setengah mereka mengatakan 18 bulan sebelum Nabi berhijrah. Ya, setengah mengatakan 15 bulan dan sebagainya. Yang pentingnya dalam peristiwa Isra Mi'raj ini bahawa telah difardukan perintah solat. Hadis ini riwayat Abu Dzarr Jundub bin Junada. Barangkali di kalangan kita tak berapa kenal sahabat ini. Namanya Abu Dzarr Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau ni tidak begitu terkenal lah, walaupun masuk Islamnya dalam ranking keempat ataupun kelima awal masuk Islamnya. Beliau ni asal hidupnya Abu Dzarr ni ataupun namanya Jundab ataupun Jundub ini ataupun Jarir namanya dipanggil. Ada mengatakan nama dia Jarir bin Sakan, ada mengatakan Jarir bin Abdullah. Bahawa ini namanya ada perbezaan pendapat lah. Ya, beliau ni wafat sekitar 32 Hijrah atau 31 Hijrah. Tarikh lahirnya tidak diketahui. Ya, Abu Dzarr ni masuk Islamnya menarik kisah beliau. Beliau merupakan seorang qati'ut tariq, merupakan perompak jalanan sebelum Islam. Kabilah Ghifar ni duduknya dekat Madinah, area Madinah. Kalau orang nak pergi berniaga dari negara Mekah, nak pergi ke Syam, Syria hari ini, Damsyik, mereka kena melalui kawasannya. Kawasannya kena ambil tol, kena ada wang pengeras, wang perlindungan. Ya, dia ni panggil Sa'luk. Sebelum Islam dia merupakan seorang perompak terkenal. Nak lalu kawasan aku kena bayar, aku abang long kawasan. Tapi takdir Allah SWT bila dia mendengar cerita tentang Nabi ini, dia suruh adiknya bernama Unais bin Junadah untuk pergi tengok siapakah gerangan manusia mengaku menjadi Nabi ni. Pergi kau ke Mekah. Adiknya pergi ke Mekah dan melihat perilaku dan juga sambutan orang terhadap Nabi, memerhatikan Nabi secara dekat, mendapati bahawa Nabi ini memang seorang Rasulullah. Dia pulang kepada abangnya, dia menceritakan perkara yang seorang lelaki yang baik mendapat sambutan, tapi ramai orang menentangnya, orang panggil orang gila dan sebagainya. Oh, tak cukup information kau. Maka dia sendiri telah pergi ke Mekah. Ni Abu Dzarr ni. Perginya ke Mekah, dia tengok orang mencari Nabi SAW. Dia jumpa dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tahu ini orang asing ni. Maka Sayyidina Ali mengajaknya datang ke rumah selama 3 hari. Sayyidina Ali tengok je dia, masing-masing dalam ketakutan nak beritahu kerana tekanan yang berlaku kepada Nabi dan umat Islam pada masa itu. Akhirnya, hari ketiga baru dia berani bercakap. Dia kata, wahai Abul Hasan, dia dah berkenalan dengan Ali radhiyallahu an. Ya, wahai Ali, maka aku ni ada satu impian, aku datang sini untuk melihat Muhammad SAW. Maka akhirnya Sayyidina Ali pun menunjukkannya kepada Rasulullah dan dia pun masuk Islam. Dia mendengar bacaan Al-Quran, dia masuk Islam.
Beraninya Abu Dhar ini dia telah pergi ke Kaabah dan mengiklankan keislamannya. Dialah yang pertama mengiklankan keislaman. Maka dipukullah habis-habisan oleh orang di Mekah pada pagi itu, tengah hari itu. Datanglah Al-Abbas, pakcik Nabi SAW, meredakan keadaan itu, mengatakan mereka, kamu sedang memukul seorang yang bahaya, dia ni punya pengaruh, dia ni orang Ghifar. Ghifar ni tu kat Mekah tempatnya, yang mana kita mesti melalui areanya kalau kita nak berniaga kat negara Syria, Syam. Jangan main. Kamu orang buat apa kan dia, nanti penduduknya, pengikutnya akan tutup bela kepada dia. Maka mereka melepaskannya. Dia mengucapkan syahadah lagi, orang pukul dia lagi beberapa kali. Ya, maka Abu Dhar ni telah balik kepada kabilahnya dan telah mengislamkan separuh daripada kabilahnya. Besarnya jasa beliau. Jadi beliau ni tidak hilang daripada perjuangan Nabi ni kerana sibuknya berdakwah kepada kabilahnya, kabilah Ghifar itu yang terletak di utara Mekah. Lama lepas perang Badar, perang Uhud, barulah beliau datang ke Madinah untuk memberitahu kepada Nabi kabilahnya separuh telah diislamkan. Kemudian masuklah Islam separuh yang lain. Abu Dhar ni seorang sahabat yang bila masuk Islam, dia masuk Islam sepenuhnya. Kata Imam Ibn Hajar dalam Al-Isabah dan juga Imam Zahabi dalam Syiar Al-Amin Nubala, dia merupakan kana ra'san fi zuhdi wal wara'i wa ta'ati. Beliau ni merupakan seorang yang sangat terkenal dengan zuhudnya, waraknya, sehingga bila dia masuk Islam itu, dia dapat wang semuanya dihantar ke Baitul Mal sebanyak 4,000. Tak disebutlah dalam kitab sirah, tak disebut 4,000 apa, 4,000 dinar ke, 4,000 dirham ke. Kalau satu dinar tu sama dengan kita ini lebih kurang 1,500 ringgit. Satu dinar tu lebih kurang, satu dirham itu lebih kurang dalam berapa ringgit? 40 ringgit, 50 ringgit, lebih kurang begitulah ya. Maka Al-Imam Az-Zahabi mengatakan dia telah menghantar semua duitnya untuk Baitul Mal. Dan dia berkata kepada penjaga Baitul Mal, nanti kalau ada orang miskin datang, ambil nama dia, saya nak jumpa dengan dia. Maka ramailah orang datang minta bantuan, antara duit itu diberikan. Dan dia mencari orang yang mendapatkan bantuan daripada keuangan sendiri yang dia telah berikan itu. Dan dia bertanya pada orang itu, berapa kau perlu sebenarnya setahun? Ambil lagi, tambah lagi. Pemurahannya beliau walaupun hidupnya serba sederhana selepas Islam. Dia mempunyai seekor unta yang sudah tua. Ketika berlaku perang Tabuk, semua sahabat ke depan, dia tidak muncul-muncul. Maka ada di kalangan mereka yang berkata takhallafa Abu Zarin. Nampaknya Nabi Abu Zar tidak ikut. Nabi ingat, setiap sahabat itu Nabi ingat namanya sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan insya-Allah Abu Zar akan datang. Akhirnya daripada kejauhan nampak seekor unta. Orang Nabi kata kun Abu Zarin. Ini Abu Zar insya-Allah. Betul Abu Zar datang. Nabi telah mengatakan rahimallahu Abu Zarin asyari wahdihi wa mata li wahdihi wa mu'itha li wahdihi. Sian Abu Zar, hidupnya seorang diri, matinya seorang diri, nanti dibangkitkan di akhirat pun seorang diri. Kerana beliau ni mempunyai satu sifat yang agak kontroversial. Ada orang kadang-kadang dia tak boleh ngam dengan ramai orang, dia boleh ngam dengan seorang saja. Untuk pasal tak? Ni dia biasa handle dia, saya boleh handle. Maka begitulah berlaku pada Abu Dhar. Dia menegur semua sahabat. Sahabat itu kaya, dia tegur, ni kaya banyak-banyak duit ni buat apa? Ya, sehingga perilakunya itu tidak disenangi. Dan kata-kata Nabi itu adalah benar. Kesian Abu Dhar, hidupnya seorang diri, matinya seorang diri, besok dibangkitkan pun seorang diri. Kerana Abu Dhar ini bila dia minta jawatan daripada Nabi, ketika semua sahabat diberi jawatan-jawatan penting, dia minta jawatan juga. Nabi kata, wahai Abu Dharin, innaka la dha'if wa innaha la amanah wa innaha yaumal qiyamati la nadamah. Wahai Abu Dhar, jawatan ini berat, kamu tidak mampu memikulnya. Orang macam kamu tak mampu memikulnya. Nanti di akhirat dia akan jadi satu beban. So aku menasihatkan kau, tak payah ambil jawatan. Ada manusia kategori macam ni tuan-tuan.
Kadang-kadang orang jadi pemimpin ni dia tak ada qualification yang tinggi pun, tapi dia mampu memimpin. Ada orang dia ada qualification yang tinggi dan dia mampu, baguslah. Ada orang dia ada qualification tapi dia tidak mampu memimpin. Ada orang tak ada qualification dan dia tidak mampu untuk memimpin. Ini masing-masing punya sifatlah yang Allah jadikan. Kullu ya'malu ala syakilatihi. Manusia itu memang Allah jadikan mempunyai berbagai-bagai kecenderungan. Anak-anak kita pun kita tengok kan, ada seorang dia suka menyuruh orang. Suka, pandai dia menyuruh orang. Kalau dia balik ke asrama, kita tengok beg dia banyak-banyak, kejap lagi habis semua, mana pergi? Kawan-kawan dia tolong angkat. Ni bakal ahli parlimen lah ni tuan-tuan. Kena bagi kepada dia peluang. Kena bagi kepada dia doa yang baik-baik. Mudah-mudahan jadi orang baik, orang saleh. Pimpin kita pun tidak tahu. Jadi Abu Dhar ni ketika dia minta jawatan daripada Nabi, Nabi mengatakan innaka la dhaifun wa innaha la amanatun wa innaha yaumil qiyamati la nadamatun. Wahai Abu Dhar, kamu tidak mampu. Ini berat. Ini cerita berat ni, tak boleh seorang-seorang mikul. Maka aku nasihat kau tak payah ambil apa-apa lah, duduk seorang ni. Dan memang benar Abu Dhar ni, saya sebutkan tadi, datangnya dalam perang Tabuk seorang diri, Nabi mengatakan siapa ni Abu Dhar ni. Nabi tunjuk daripada jauh ni Abu Dhar ni. Ini Abu Dhar. Seorang diri, mati seorang diri, bangkit seorang diri. Dan bila tiba Nabi sudah wafat, Abu Bakar naik, dia menegur. Umar naik, dia ada tegur sahabat-sahabat. Osman naik, Osman menjadi marah kepadanya. Dan setengah riwayat mengatakan Osman mengusirnya pergi ke satu tempat di Syria namanya Rabza. Tapi bukan Osman mengusirnya, tidak. Osman kata pada dia, begini baik, Osman orang baik. Osman seorang sahabat yang saleh. Osman ni wajahnya yang handsome, cakapnya sangat hikmah. Ketika nak dibunuh pun dia bersabar saja. Dia seorang bukan pemarah. Sayyidina Osman cakap baik dengan dia. Kerana Abu Dhar ni menegur Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah ni dia telah menjadi penulis wahyu. Dia ni adik kepada isteri Nabi bernama Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan. Itu wanita yang berhijrah ke Habsyah. Suaminya murtad. Nabi telah mengahwininya dan jadi seorang isteri daripada Ummahatul Mukminin kan. Namanya Ramlah Ummu Habibah. Tahu ke ni? Ini mengenali isteri-isteri Nabi ni hukumnya macam sembahyang sunat muakkad tu. Macam sembahyang sunat sebelum subuh tadi. Mengingati nama isteri-isteri Nabi dan anak-anak Nabi, hukumnya sunat muakkad. Baik, keluarga yang mulia ni, bapanya Abu Sufyan. Ibunya Hindun. Hind, wanita yang sejarahnya hebat dalam perang Uhud ketika telah mengupah Wahsy untuk membunuh Hamzah. Tahu kan? Ini keluarga ni, keluarga Abu Sufyan ni dia Bani Umayyah. Bani Umayyah dengan Bani Hashim ni dua-dua ni merupakan kabilah Quraisy yang berpengaruh. Tapi Abdul Muttalib bila dia berjaya mengekang Abraha daripada menyerang Kaabah dengan kebijaksanaan diplomasinya, maka orang mengangkat Bani Hashim menjadi pemimpin. Bani Umayyah tertinggal. Maka Bani Umayyah telah menggunakan kebijaksanaannya untuk berniaga. Mereka ahli perniagaan. Bani Hashim pula kepimpinan. Mereka ni semua Quraisy. Faham? Jadi Abu Sufyan, isterinya Hindun, anak-anaknya antaranya Muawiyah, antaranya Ramlah yang jadi isteri Nabi itu Ummu Habibah. Nampak tuan? Maka yang pentingnya dalam apa yang saya bawakan kepada tuan-tuan ini, iaitu bila Muawiyah menjadi penulis wahyu. Muawiyah ni adik kepada isteri Nabi, dia menjadi penulis wahyu. Maknanya nak pilih penulis wahyu ni bukan orang sembarangan kan. Jadi pada zaman Umar Khattab radhiyallahu anhu, Umar melihat talent yang ada pada Muawiyah, Umar telah mengangkatnya menjadi gubernur di Syria. Okey, faham sangat ni? Nampak? Yang peliknya Sayyidina Umar telah pun melucutkan jawatan beberapa orang sahabat, termasuk ahli syurga macam Sa'ad bin Abi Waqqas. Tetapi yang hairannya Sayyidina Umar tidak lucut jawatan Muawiyah ini. Ini menunjukkan kepimpinan yang ada pada Muawiyah sangat sesuai untuk memimpin negara bekas Rom itu. Okey, faham? Setakat ni faham? Nampak? Maka Muawiyah dikekalkan oleh Sayyidina Umar sepanjang era pemerintahannya sampai baginda wafat.
Osman bila naik jadi khalifah, Osman juga merupakan satu bahagian daripada Bani Umayyah. Dia ada perhubungan darah daging yang kuat dengan Muawiyah, maka dikekalkan Muawiyah. Muawiyah ni orang yang handsome. Muawiyah radhiyallahu anhu ni seorang sahabat yang mulia, tuan. Berlawanan daripada versi Syiah menceritakan. Muawiyah seorang sahabat yang segak, yang bijak, yang tidak mudah marah, yang dapat mengawal. Dia punya kemarahan dia dengan cara yang sangat diplomasi. Kalau kita baca cerita Muawiyah ni sebenarnya dari sumber-sumber yang benar lah. Jadi ketika Muawiyah jadi gubernur, maka Muawiyah ni mempraktikkan satu hidup yang kelihatan mewah. Kerana dia memang keluarga kaya. Bila dia jadi gubernur, dia duduk di negara Rom. Orang Rom ini body language-nya kena pakaian, dress code-nya macam ni, macam ni, macam ni. Kereta kudanya macam ni, macam ni, macam ni. Pembantunya macam ni, macam ni. Sayyidina Umar tidak pernah tegur benda itu. Walaupun Sayyidina Umar tahu. Sayyidina Umar hidup di Madinah dalam keadaan serba sederhana, tapi Muawiyah hidup boleh kita anggap mewah lah sebab dia begitu keadaannya. Sayyidina Umar tak menegurnya. Sayyidina Umar pernah tegurnya sekali, dia jawab, wahai Sayyidina Umar duduk kat Madinah, semua orang baik-baik, saya duduk kat sini. Syria negara Rom. Jadi bahasanya orang lihat pada pakaian. Jadi saya kena menampilkan Islam itu hebat dengan gaya saya. Saya kata kalau begitu kekal. Silakan. Tuan-tuan, maka bila Osman menjadi khalifah, ini Abu Dzar telah datang menegur Muawiyah. Dia mengatakan ini Rasulullah tak amalkan, pakaian ni kereta kuda ni apa ni? Ini banyak pembantu dan sebagainya. Mana boleh hidup dalam rumah mewah macam ni? Maka Muawiyah tidak dapat bersabar di atas kata-kata Abu Dzar. Dia tidak marah, cuma dia report pada Osman. Maka Osman radhiyallahu anhu memanggil Abu Dzar dan mengatakan kepadanya, kau ni orang baik, kau orang saleh, tak usah menafikan. Tapi kau tidak boleh duduk bersama orang lain. Aku mencadangkan, kalau engkau nak duduk beribadah kepada Allah, mengajar orang apa yang perlu, kau duduk tempat Rabzah nama. Macam itulah agaknya, tuan. Antara para sejarawan Islam mempertahankan, mengatakan Osman tidak membuangnya, Osman mencadangkan untuknya. Kerana bila dia berada dalam situasi bersama masyarakat, semua benda ditegurnya. Ada orang macam ni kan, tuan-tuan? Ada kan? Maka dia bercakap benda yang betul, tapi caranya mungkin tidak disenangi oleh orang lain. Maka akhirnya Abu Dzar pun berpindahlah ke Rabzah dan membenarkan kata-kata Nabi beberapa tahun lalu dalam perang Tabuk. Ini